Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Nazim jual kereta. Mata saya sakit guys. Hari ni kita nak flight ke Jepun. Kita ada job dekat Jepun. Bos dah amanahkan kita untuk pergi ke Jepun untuk bawa sesuatu balik ke Malaysia. Korang stay tune. Daripada sini. Okey guys, alhamdulillah sampai juga kita dekat kawasan yang sejuk. Okey. Tu nampak orang belakang tu. Dia tengah check untuk tiket train untuk pergi ke hotel. Kita santai-santai dulu guys. Hari ni kita santai, dengan besok kita macam biasa guys, dekat Jepun ni banyak berjalan banyak berjalan. Kalau korang rasa nak cepat kurus, korang boleh datang sini. Sebab nak pergi mana-mana pun kebanyakan jalan kaki guys. Okey, sekarang kita dah tukar bullet train. Kita sampai, kita terus pergi dekat GR ni untuk tukar tiket. Tiket ni untuk kita buat kerja nanti pada 20 hari bulan hingga 26 hari bulan. Tiket ni boleh pakai seminggu. Kita akan pergi Namba, kita akan pergi Osaka, kita akan pergi Tokyo. Kita guna tiket ni. Alright. Tiket ni boleh pergi banyak tempat juga selama 7 hari. Korang stay tune guys. Alhamdulillah, semoga projek saya kali ni berjalan lancar dan dipermudahkan. Stay tune guys. Sekarang kita nak beli tiket untuk pergi ke hotel guys. Pergi ke hotel kita kena beli tiket lain. Kita kena beli tiket train lain. Okey. Di Jepun kita kena banyak guna tenaga sikit, banyak berjalan. Memang kena jalan sini banyak. Betul. Okey guys, kita dah dapat train. Kita nak pergi ke Namba Station. Kita ambil yang VIP punya. 45 minit. Masuk lagi. Baik sekali. Kasih nombor 14 dengan 13. Guys, saya masukkan beg dulu. Kejap lagi saya tunjukkan kenapa saya turun dekat Kansai Osaka ni. 化粧室は3号車と5号車です。車内は禁煙ですのでご協力ください。 Okey guys, kita dah sampai ke Namba Station. Nasi goreng kampung kan tak ada kan? Tak ada. Tapi lapar dah ni. Jom. Kita pergi cari makan dulu. Dah terlalu lapar dah ni. Daripada tadi tak makan lagi, hanya makan dalam flight tadi. Inilah keadaan bila dekat stesen train busy, sentiasa busy. Tengok, diorang banyak guna transport awam. Macam train, memang ramai yang guna train. So korang tengok berapa ramai Jepun besok. Korang tengok, ni salah satu transport diorang. Basikal. Tengok, main-main langkah-langkah tiang. Nampak? Tak kisahlah macam mana pun. Jadi diorang dapat melintas jalan tu. Inilah keadaan bahagian luar stesen train Namba. Okey. Korang kena stay tune guys. Nanti saya akan buat part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 macam episod drama TV1 guys. Pada
tengok. Saya nak bawa korang jalan-jalan cuci mata dekat Jepun. Okey guys, alhamdulillah kita dah siap check in. Sekarang kita nak pergi cari makan-makan pula sebab dah terlalu lapar. Terpaksa tukar baju sejuk guys. Terlalu sejuk hari ni. Jom kita jalan-jalan cari makan. Okey guys, tu ada Steak Wagon guys. Kalau ada nak Steak Wagon warna putih, boleh terus Roger saya guys. Tu ada satu. Tak payah. Tak payah. Jom. Steak Wagon, bos order ada 60 dekat bawah kelam. Kita datang sini bukan cik Steak Wagon, cik kereta lain. Tak apalah, kita mana lain tu. Kan? Tapi kereta tu cepat habis. Ya, Steak Wagon sekarang laju. Antara MPV yang boleh pakai dan harga dah murah dah sekarang. Tak adalah harga dulu macam 18, 17, bawah 16. Ini first day sampai tu cerita pasal kereta Kita sambil berjalan sambil bekerja. Kita pergi Nbox guys, Nbox. Saya jumpa Nbox. Ni apa? Ben. Bukan. Van kita tak jual. Nissan kita tak jual. Ni. Ni. Ni apa? Banyak kekar Orang nak apa kekar korang boleh Roger kita bawa masuk. Tu ada lagi satu unit kekar. Tu ada lagi satu unit. Okey, sebentar saya datang dekat Japan. Sorry kalau baik. Saya ada satu projek baik ni. Projek tu minggu depan tapi Okey, macam inilah kehidupan dekat sini jalan kaki 40 km per jam. Tak boleh laju. Jalan kaki kalau laju pun kena saman. Okey. Okey guys, sekejap lagi saya akan sambung lagi video kedai kita makan kat mana. Right. Okay, guys, stay tune. Jangan pergi mana-mana. Bye bye. Ni.